Ini satu pesanan kepada ibu bapa yang harta banyak. Ibu bapa yang harta banyak ni, harta tu akhirnya ke mana? Akhirnya akan pergi kepada anak-anak. Kalau akhir sekali ibu bapa mati, harta tu menjadi pusaka yang diurusi oleh anak-anak. Persoalannya, kalau ibu bapa yang terlalu tua, harta banyak. Jadi harta ibu bapa ni, cara anak-anak nak dapat harta dia tu dua cara lah. Cara yang penantian yang lama, ibu bapa mati, mereka akan mewarisinya secara pusaka. Cara yang kedua, ibu bapa tu dia tak mau menyusah lah kehidupan anak-anak dia. Oleh kerana dia pun dah tua dah, harta padanya pun tak apa nak kisah. Dia kira buat amal ibadat. Abang bekalan nak mati, maka dia boleh menghibahkan harta-hartanya kepada anak-anaknya. Salah kata salah? Tak salah. Menghibahkan harta ni adalah sunat hukumnya. Sama ada hibah kepada anak-anak, waris ataupun bukan waris. Tapi kepada waris tu lebih afdal. Jadi saya nak bagi pandangan lah, eloklah hibah siap-siap lah kepada anak-anak. Daripada tunggu kita mati, tak tahu bila nak mati. Memanglah dekat nak mati, tapi elok hibah. Duit tinggal sikit-sikit lah. Harta-harta yang tak alih tu, tanah, kelang, macam-macam lah. Elok dihebah siap-siap pada anak-anak. Cumanya kalau hebah pada anak-anak ni, sunat dihebahkan sama banyak, tanpa mengambil kira jantina mereka. Katalah bapa ada tanah 50 hulung, anak ada 5 orang, perempuan 2, lelaki 3. Hebah sama banyak, seorang 10 hulung. Kalau ikut tabsaka, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1. Tapi dalam konteks hebah, sunat dihebah sama banyak. Satu lagi, setengah ibu bapa tu dia tidak ada anak lelaki. Kalau dia tak ada anak lelaki, memang harta dia anak perempuan semua. Kalau seorang dapat 1/2, kalau 2 orang dan lebih, dia berkongsi 2/3. 1/3 lagi dia akan pergi kepada saudara lelaki bapa ataupun saudara lelaki ibu. Ada setengah bapa ni dia tak, aku tak mau harta aku mau anak-anak aku, maka harus baginya menghibahkan siap-siap sebelum dia mati kepada anak-anaknya. Masyarakat akan kata, tu dia tak mau bagi pindah harta dia pergi kat adik dia tu yang hibah siap-siap kan anak. Dia buat begitu tak berdosa, sebab dia punya kebebasan semasa hayatnya. Jadi saya nak nasihatlah kepada ibu bapa yang berumur sebenarnya saya nak tu. Mudah-mudahan kita apalah. Kita pun tak apa nak berhajat nak harta-harta ni. Dah usia sudah berada di orang kedahatan maghrib lah. Eloklah kita hebah. Bolehlah anak-anak kita menikmati dan menggunakan harta tersebut. Cuma satu lagi, contoh tanah ke dan sebagainya, ibu bapa boleh buat syarat. Ni ayah hebah tanah ni, rumah ni kat hang, tapi ayah buat syarat lah. Selagi hayat ayah ada, ayah nak duduk tani lah rumah ni. Esok ni bila ayah tak, hang buat lah dengan apa. Tapi pindah nama siap-siap lah. Itu boleh buat syarat begitu. Itu sikit panduan lah kepada bapa-bapa yang ada harta banyak, umur pun dah tua, eloklah hebah siap-siap harta pada anak-anak supaya mereka dan rasa. Kalau kita tak mau hebah pun tak ada masalah. Hak kita. Mereka boleh mengagihkan sebagai harta pusaka selepas kematian kita. Wallahu a'lam.